So, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Swimmers Academy. Saya akan ceritakan fasa by fasa macam mana untuk kita belajar di sini. Fasa yang pertama dipanggil fasa learning and introduction. Di sini tuan-tuan dan puan akan diajar cara macam mana untuk buat freediving dengan betul, cara teknik pernafasan, cara rescue, keselamatan dan segala-galanya akan diajarkan dekat sini. Ini ada 3 jam punya coaching. So, di sini tuan-tuan dan puan adalah kelas praktikal. Kita akan buat dekat sini. Nampak? Kita akan buat dekat sini. So, sebelum tu, korang akan dapat group support, korang akan dapat e-learning dan korang akan dapat online theory learning untuk memantapkan skill freediving korang. Kemudian baru kita akan masuk dekat dalam pool untuk kita buat secara praktikal dekat dalam sesi confined water coaching dekat dalam shallow pool. Yang ini kita akan buat selama 3 jam. Biasanya kita akan buat selama 3 jam. Kalau 4 orang cukup, kita akan buat 3 jam. Kalau kurang sikit, yang itu kita akan adjust balik. Alright. Okey, untuk fasa yang kedua pula, kita masuk ke dalam training and develop skills. Yang mana apa yang kita dah done, apa yang kita dah buat dekat dalam fasa yang pertama tadi, kita akan buat latihan balik dekat dalam fasa yang kedua. Yang itu kita akan buat dekat masa universiti setiap hari Sabtu. Dan nanti apa-apa perubahan kita akan beritahu dekat dalam group support kita tadi tu. Alright. So, sampai bila nak masuk? Yang itu RM60 per classes. Yang itu kita akan masuk selama yang mana tuan-tuan dan puan boleh masuk. Maksudnya, selagi mana awak masuk dekat situ, tak boleh rasa tak yakin, masuk lagi minggu depan, masuk lagi minggu depan, masuk lagi minggu depan. RM60 per classes. Buat masa ni, buat sekarang ni, kita decide RM60 per classes. Yang itu training dan coaching. Awak training sambil di coaching oleh tim saya. Sampai bila? Kita bagi masa selama 6 bulan untuk kita completekan kita punya course kita ni. You boleh datang every week. Bayar je RM60 per classes, RM60 per classes, RM60 per classes untuk kita menambah baik skill kita dalam freediving sehingga awak ready dan instructor kata you ready untuk masuk ke fasa yang ketiga. Terima. Okey, untuk masuk kepada fasa yang ketiga, biasanya ini orang yang dah ready, kita dah check dia dekat dalam pool dah tak ada masalah, maka kita pergi masuk dekat dalam fasa yang ketiga, iaitu kita akan masuk dekat dalam tasik. Tasik yang kita pilih adalah tasik BSP, di mana insya-Allah keselamatan tuan-tuan dan puan terjamin dekat sana. So, kita akan masuk dekat dalam 10 meter. Kita akan buat confined water dekat dalam kita akan buat coaching, open water coaching, dan juga kita akan buat exam dekat sana. So, untuk fasa yang ketiga ni, kalau you boleh masuk ke dalam 10 meter, kemudian you boleh buat orang kata rescue 5 meter, dan ada lagi beberapa requirement yang lain, maka lesen akan dikeluarkan. Kita juga akan berikan medal kepada tuan-puan dan kita akan bagi sijil of completion kepada mereka yang dah sempurna masuk ke dalam course kita. Okay, so selamat datang saya ucapkan kepada student-student baru. Nama saya Teacher Hadi, your swimming teacher, your freediving instructor.